Jadi bila bersih, mandi. Bila mandi, di luar sana orang dah azan maghrib. Contoh ni. Sempat dah nak sembahyang asar apa habis dah lah, dah azan maghrib. Jadi dia kena qada. Qada berapa waktu? Bukan qada asar saja. Qada zuhur dan asar. Dia begitu. Baik. Walaupun sini ada titik, kita tambah lagi. Sekiranya kalau orang perempuan itu berhenti darah haid dia pada pukul 5. 5 nak pergi ke maghrib, berapa jam kat situ? Kan? Maka dia nak qada asar tak? Nak qada asar. Kok mana asar tu ada? Baru masuk asar, pukul 5 dah berhenti dah. Kan? Apa nantilah qada. Siapa nak qada? Asar siapa nak qada? Dia kata nak pergi shopping dulu. Haram tu. Jangan buat main-main macam tu. Dah bersih dah, segera akan mandi. Bila mandi, asar tu tunai ke qada?